Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar guys? Sehat? Pada malam ni kita tengok, ada beratus orang join dahsyat lah tuan-tuan dan puan semua. Saya salute lah. Okey, so saya tak nak buang masa. Sesi pada malam ni saya akan mengajar tuan-tuan bagaimana untuk anda mencipta income 5 angka sebulan. So sebelum tu tuan-tuan dan puan, saya nak apa ni kita panggil kejap. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan slide penerangan saya pada malam ni. So sebelum tu saya nak kenalkan diri saya dululah. Okey, so kelas pada hari ini saya akan ajar tuan-tuan bagaimana tuan-tuan nak mencipta 5 angka sebulan. Dan sebelum tu saya nak kenalkan diri saya dulu. Nama saya Hafiz Arif. Saya adalah seorang lepasan graduan daripada UTM Skudai dalam bidang engineering. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya dah memulakan bisnes ini sejak daripada tahun 2014 lagi. 2014 lagi dah dah lebih 10 tahun dah saya dalam bisnes ni tuan-tuan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan juga, saya telah mencapai rank branch center. Ini adalah rank yang paling tinggi dalam Tun Wow di mana saya berjaya capai dalam masa setahun saja. Dan saya adalah seorang full timer dalam bisnes ni. Starting saya lepas saya habis grad saja dalam dalam apa ni? Dalam bidang kos saya tu, selang seminggu saya terus buat bisnes ni dan masa start saya buat bisnes ni saya terus full time tuan-tuan. Saya terus full time. Okay, sebab saya nampak peluang dalam bisnes ni lah. Memang saya tak pandang belakang masa tu. Bujang-bujang dia kawan saya tengah bekerja, saya terus buat benda ni secara full time. Dan Alhamdulillah, pilihan saya tu sangat tepat tuan-tuan dan puan-puan. Rezeki yang Allah bagi saya, Stonewall telah membayar saya lebih 3 juta ringgit dalam bisnes ni. Jadi tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan nak belajar income 5 angka sebulan dalam bisnes ni, orang yang mengajar tuan-tuan ni adalah orang yang dah dapat lebih daripada tu. So saya tunjukkan satu bukti. Nanti orang cakap saya tipu pula kan. Jadi ini adalah app Stonewall. Okay, app Stonewall. Tuan-tuan boleh klik dekat bahagian lifetime ni. Okay, macam saya kan. Saya tunjuk lifetime tu kan. Nampak dia tulis lifetime tu. Okay, saya tekan dekat lifetime ni. Saya tunjukkan tuan-tuan. Jumlah Tunwau bayar saya lebih 3.5 juta ringgit tuan-tuan. 3.5 juta ringgit company dah membayar saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta jasa baik. Izinkan saya, okay, untuk tunjukkan jalan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk anda buat duit dalam bisnes ni dengan betul. Okey. Jadi sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya kan, adakah anda sudah bersedia? Adakah anda sudah bersedia dalam bisnes ni? Okey, dah bersedia? Jadi saya nak beritahu ilmu yang saya akan kongsikan ni tak lama, tak sampai 1 jam pun, tapi dia sangat bermanfaat. Dan saya yakin dan percaya anda tak akan dapat semuanya kalau anda tak fokus betul-betul. Jadi yuran yang saya kenakan kepada anda, ilmu ni percuma sebab ilmu ni daripada Allah. Tapi apa yang saya nak minta kepada tuan-tuan dan puan-puan, pastikan fokus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, catat apa-apa poin yang penting, yang tuan-tuan rasa penting, tuan-tuan catat. Jadi pastikan ada pen dan juga kertas, catat segala poin yang penting sebab saya sangat yakinlah korang takkan dapat semua benda yang apa yang saya cerita. Jadi sebab itulah tuan-tuan perlu catat setiap poin. Jadi lepas habis ni, korang boleh revise balik. Okey. Jadi ini adalah ilmu khas untuk dealers yang telah mendapat VIP invitation. Betul? Sebab sebelum ni korang join kelas induction training yang pertama daripada Tuan Zul. Ingat sebelum ni korang join kelas ni di mana Tuan Zul ajar korang macam mana nak mulakan bisnes, starting nak update account bank, nak daftar orang, nak beli singkap macam mana. Lepas tu macam mana cara korang nak cerita dekat ahli keluarga kan. Jadi selepas korang dah berjaya daftarkan 3 orang, baru korang dapat invitation untuk join training khas saya ni. VIP training ni di mana saya ajar tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak membina income 5 angka. Betul? Are you ready guys? Kalau ready, cuba komen 1. Let's go. Come on. Kena spotting sikit. Saya nak ajar ilmu macam mana nak cipta income 5 angka sebulan ni. Okay. Alright. Jadi kat sini, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tuan-tuan pasakkan dalam minda tuan-tuan dan puan-puan. Tone Wow adalah SIM card yang terbaik. Kena betul-betul yakin. Sebab apa tuan-tuan? Zaman sekarang ni semua benda dah moden. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi mana-mana kedai tuan-tuan, bukan semua benda kita bayar pakai cash, betul? Kita boleh juga bayar pakai QRP. Kita juga boleh bayar pakai
e-wallet. Sebab apa tuan-tuan? Sebab zaman dah moden. Tak payah kita pegang duit. Kalau kita bayar pakai QR pun, kita bayar pakai e-wallet, dapat point. Sama juga bila kita isi minyak. Zaman dah moden. Dulu kita isi minyak, bayar mungkin dapat minyak. Zaman sekarang ni kita nak isi minyak, pakai settle saja. Apps saja. Apps pun boleh. Kan, siap pakai apps tu, kita boleh dapat cashback lagi tuan-tuan dan puan-puan. Zaman sekarang dah moden. Kalau kita nak pergi beli makanan pun, dulu kita kena beli. Sekarang kita boleh order je dekat apps. Betul? Jadi semua moden. Tapi sayangnya tuan-tuan dan puan-puan, masih ramai lagi orang yang menggunakan SIM card zaman dinosaur. Sedangkan bila zaman dah moden ni, kita bukan saja guna SIM card, kita bayar bulan-bulan dapat call dengan internet saja. Zaman sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita bayar, kita boleh dapat lebih daripada itu. Contoh, dalam Tun Wow. Tun Wow ni tuan-tuan dan puan-puan, sekurang-kurangnya bila kita bayar setiap bulan, kita dapatlah cashback. Bayangkan selama ni kita guna, sebulan katalah korang bayar RM50 sebulan kan. Setahun kita dah bayar 600. 10 tahun kita guna handphone, kita dah habis 6,000. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, 6,000 korang habis selama ni, berapa ringgit company telco tu masukkan duit dalam account bank? Berapa ringgit? Saya yakinlah 1 sen pun dia tak masukkan duit untuk diucapkan terima kasih kerana guna perkhidmatan dia. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Tapi dengan Tun Wow tuan-tuan, setiap kali kita top up sendiri pun company bagi kita balik cashback sehingga 5%. Ini saya cakap moden. Dengan Tun Wow kita dapat perlindungan takaful sehingga RM50,000. Siapa nak bagi? Kan, tengah bekerja, tengah naik kenderaan, tiba-tiba aksiden, cacat kekal ke, ataupun meninggal ke, at least waris kita boleh tuntut RM50,000, tuan-tuan. Bukan kita kena bayar pun, tidak. Saya ada satu ejen. Ejen saya ni dia pakai singkat BIS. Dia punya takaful dia RM50,000 kan. Dia kerja sebagai seorang pemotong rumput. Potong rumput kan. Tiba-tiba batu kecil terkena mata dia. Dia disahkan buta sebelah mata, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, nasib baik masa tu dia pakai singkat Tun Wow, dia berjaya tuntut pampasan daripada Tun Wow sebanyak RM50,000, tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan bayangkan kalau dia pakai singkat Maxis. Jangan cakap RM50,000, tuan-tuan. 50 sen pun tak dapat. 50 sen pun tak dapat. That's why saya bagi tahu tuan-tuan, singkat Tun Wow adalah singkat terbaik. Sebab kita bayar yang sama tapi kita dapat lebih. Ada orang kata, oh singkat saya unlimited. Berapa banyak data korang guna? Unlimited tu, berapa banyak data guna? Kalau ada 10 orang kita tanya, berapa banyak data kau guna? Seorang pun tak tahu berapa banyak data dia guna sebenarnya. Seorang pun tak tahu. Seorang pun tak ambil tahu dan tak tahu. Sedangkan kalau kita nak tahu, purata guna data rakyat Malaysia hanya 25 hingga 35 gig je sebulan. 25 hingga 35 gig saja. Ini fakta, tuan-tuan. Fakta, data daripada MCMC. Tun Wow pelan RM35 pun dia dah boleh bagi 75 gig. Double tuan-tuan daripada purata guna data rakyat Malaysia. Siap data tak habis boleh bawa ke depan. Sebab itu saya kata Tun Wow ni moden. Sebab telco yang bagi data tak habis bawa ke depan ni Tun Wow sahaja. Nampak tak tuan-tuan? Okay, bukan itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Banyak lagi kelebihan-kelebihan lain yang Tun Wow bagi yang telco lain tak boleh bagi. Contoh, bila kita pakai singkat ni kita bagus, rasa bagus. Cashback, takaful ada, carry forward boleh kan. Kita kenalkan ke ahli keluarga kita pakai. Seorang Tun Wow boleh bayar kita sehingga RM50. Contoh kita kenalkan kepada isteri kita singkat BIS. Kita dapat RM50 satu orang. 10 orang dah 500. Kalau kita pakai contoh singkat Celcom, bagi data unlimited dan sebagainya, kita perkenalkan dekat semua satu kampung pakai. Memang tak ada pun Celcom tu bayar kita, tuan-tuan. Tak ada. Okey? Bukan itu sahaja, tuan-tuan. Bahkan bila mereka top up, kita akan dapat royalty sehingga 26% daripada jumlah top up dia. Ini adalah jumlah royalty yang paling besar sekali dalam Malaysia. Tak ada satu telco pun berani bagi sebesar 26%. Bayangkan kalau dia top up 100, RM26 kita boleh dapat percuma. Dan dia boleh top up dekat mana-mana. Ibaratnya kita kenalkan SIM card tu sekali saja pada dia, tapi kita dibayar sampai bila-bila. Siapa nak bagi, tuan-tuan? SIM card macam ni. Kan? Sebab tu, saya nak tuan-tuan pasakkan dekat dalam minda, tuan-tuan. SIM card ni adalah yang terbaik. Kalau tuan-tuan yakin betul-betul benda ni memang bagus, kenapa kau tak pakai? Bagus kot. Bukan kena bayar lebih. Maka tuan-tuan boleh cerita pada sesiapa saja. Dan senang saja tuan-tuan nak close. Sebab keyakinan dalam diri tuan-tuan pun dah tinggi. Faham tuan-tuan? Right? Itulah dia.
Alright, jadi kat sini saya nak tanya sekali lagi tuan-tuan. Datang kelas ni, tuan-tuan tahu ke sebenarnya apa yang korang buat ni sebenarnya kan? Buat bisnes Tuan Wow ni sebab apa? Atas dasar apa sebenarnya? Kenapa korang buat bisnes Tuan Wow? Saya nak tanya, apa sebabnya? Kenapa buat bisnes Tuan Wow? Ada banyak lagi bisnes dekat luar sana, tapi kenapa buat Tuan Wow? Kenapa buat Tuan Wow? Cuba komen sikit, saya nak tahu. Kan, saya nak tahu, kenapa korang buat? Saya baca sikit komen kan. Saya tertarik pada satu komen brother ni. Dia kata sebab income pasif. Betul. Tun Wow ni tuan-tuan, nak kata income besar, permulaan dia kecil je. Tapi apa yang Tun Wow tawarkan adalah income pasif yang tak ada pada bisnes lain. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak buat apa-apa saja bisnes, jual pisang goreng pun boleh jadi jutawan. Kalau kita tahu jual lah. Jual pisang goreng pun boleh jadi jutawan. Buat bisnes apa, jual barang, semua boleh kaya raya. Tapi masalah dia satu je. Kita mungkin boleh buat duit hari tu. Tapi kalau kita nak dapat duit setiap hari, kita kena kerja setiap hari. Sama juga dengan kita bekerja. Kita nak dapat gaji tiap-tiap bulan, kita kena kerja tiap-tiap bulan. Kita buat Grab, boleh dapat duit banyak tak? Boleh. Boleh dapat duit banyak. Tapi kita kena kerja hari-hari. Inilah lumrah untuk kita mencari duit. Tapi kalau kita buat Tone Wow, kita boleh dapat satu pendapatan tu yang mana kita buat kerja sekali, tapi income kita dapat tu setiap bulan. Jadi inilah sebabnya kenapa tuan-tuan kena buat Tone Wow. Sebab kita tahu, kita takkan bekerja sampai selama-lamanya. Kita satu hari kita akan tua, kita akan sakit. Sampai bila kau nak kerja? Contoh, kau buat bisnes jual produk kesihatan. Masyuk, dapat duit banyak. Tapi takkan umur 60 kita masih nak jual produk kesihatan, tuan-tuan. Betul tak apa yang saya cakap? Setuju? Setuju tak? Betul. Kita takkan kerja sampai bila-bila. Tapi dalam Tone Wow, dia ada end game dia. Dia ada penamat. Satu masa bila income tuan-tuan dah banyak, dah besar, tuan-tuan berpuas hati, tuan-tuan tak buat apa-apa pun income tetap dapat. Sebab apa orang suka kerja kerajaan? Katakanlah kerja kerajaan tu gaji dia 10,000. Kerja swasta gaji dia pun 10,000. Apa yang kita akan pilih? Kerajaan ke swasta? Of course orang akan pilih kerajaan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab kerajaan ada pencen. Kita tahu kita tak akan kerja sampai bila-bila. Umur 55 tahun kita dah tak larat kerja, kita berhenti, tapi kerajaan still bagi kita duit pencen. Okey? Jadi kita nakkan pengakhiran tu, kita tak kerja pun kita dapat duit. Sebab itu kita buat Tone Wow. Sebab Tone Wow dia bagi benda ni. Dan tak semua bisnes boleh offer benda ni. Bisnes boleh bagi kita duit, tapi bisnes tak boleh bagi kita income sampai bila-bila. Tapi Tone Wow boleh bagi kita duit dan income sampai bila-bila. Faham tuan-tuan? Pernah dengar tak satu cerita kartun? Nama dia Bruno dan Pablo. Pernah dengar tak? Kisah kartun tentang pipeline tu. Tak apa, sebelum saya mulakan cerita ni, saya kisahkan korang satu story dulu. Alright? Ini santai-santai bagi korang dengar sebagai satu pengajaran. Ada satu perkampungan tu. Adalah tinggal dua orang ni. Nama dia Bruno, nama dia Pablo. Bruno ni yang pakai baju hijau ni. Pablo ni yang biru ni. Okey, dia orang ni dua-dua ni, dia orang tinggal dekat satu perkampungan. Dekat atas gunung ni. Dan perkampungan ni, dia ada satu sumber air dekat tasik ni, dekat satu gunung yang kedua. Jadi hari-hari Bruno dan Pablo ni, dia akan pergi ke gunung ni bawa baldi. Dia bawa baldi, dia cedok air dalam ni, dia balik, dia jual air tu dekat perkampungan tu. Jadi inilah sumber pendapatan mereka berdua, tuan-tuan. Okey? Dalam mereka bekerja, hari-hari dia kerja, Bruno dengan Pablo ni dia kerja, mereka happy. Tapi satu masa, Pablo ni yang pakai baju biru tu, dia rasa penat. Penatlah siap aku asap kena hari-hari angkat baldi aja kan. Tak ada ke satu cara yang mana aku tak payah kerja pun, tapi aku boleh dapat duit. Dia pun ceritalah kepada Bruno ni satu plan dia di mana dia nak buat satu pipeline, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada menghubungkan rumah dia, kampung dia tu, pergi ke terus ke tasik kan. Jadi air daripada tasik tu lalu pipe tu dan dia boleh sampai ke perkampungan dan dia boleh buat duit jual air terus ke orang kampung tanpa dia perlu hari-hari bawa baldi pergi ke tasik. Tapi bila Bruno ni dengar cerita Pablo ni, dia rasa mengarut. Mana ada orang boleh dapat duit macam ni? Orang kalau nak dapat duit, kena kerja keras baru dapat duit. Ini yang kawan-kawan kita selalu cakap. Betul tak tuan-tuan? Dia selalu cakap, kalau kita nak dapat duit, kerjalah. Mana ada orang dapat buat duit dengan bisnes sen-sen macam ni? Kau dapat sen-sen macam ni, orang top up kau dapat sen-sen sampai bila kau nak kaya? Betul?
Jadi itulah perumpamaan dia, tuan-tuan. Jadi apa yang Pablo ni buat, walaupun Bruno ni tak percaya pada dia, mengejek dia, Pablo ni tetap dengan idea dia. Dia korek tanah, dia cuba membina pipeline. Walaupun Bruno tu tak percaya kepada dia, walaupun orang kampung tu mengejek dia, tuan-tuan dan puan-puan, dia tetap buat. Dan Bruno ni, dia rasa macam Pablo ni orang bodoh. Kan? Dia terus bekerja. Dia ambil baldi, dia heret, pergi tasik hari-hari sampai dia boleh ada rumah, dia boleh ada kenderaan. Macam kawan-kawan kita, kerja, ada gaji, ada rumah, boleh buat loan kereta. Tapi satu masa, tuan-tuan, Pablo telah siap dia punya pipeline tu menghubungkan daripada Tasik tu ke kampung, dan daripada sinilah dia membuat duit sambil tidur. Dia tak perlu lagi angkat bakul, angkat baldi pergi ke Tasik hari-hari untuk jual air ke kampung, tapi daripada pipeline tu air Tasik tu menghubungkan terus ke rumah, dan dia boleh jual air tu tanpa dia perlu hari-hari bekerja, tuan-tuan. Dan sedangkan Bruno pula, makin lama dia makin tua, kesihatan dia makin terjejas dan income dia pun makin terjejas. Satu hari mungkin dia boleh buat 20 kali round, tapi makin lama makin tua, makin sakit, satu hari sekali saja dia boleh round untuk ambil air. Jadi tuan-tuan, cerita dia dekat sini, tuan-tuan. Waktu awal-awal kita buat, memang orang gelakkan kita, memang orang kata kita untung sen-sen, memang orang kata bisnes ni tak boleh kaya. Tapi kita saja yang tahu sebab apa kita buat, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab passive income. Kita tahu hari ni kita dapat sen-sen, tapi satu masa bila income kita dah besar, kita tak buat kerja pun, kita tetap dapat income setiap bulan sebab orang takkan berhenti guna handphone dan top up. Betul, tuan-tuan? Jadi sebab itulah kisah Bruno dan Pablo ni menjadi satu pengajaran yang sangat besar untuk tuan-tuan semua. Alright. Jadi sebelum tu, sebelum kita start, tuan-tuan ada tak dapat satu email macam ni ataupun WhatsApp macam ni yang dia suruh tuan-tuan join dulu grup WhatsApp dengan channel Telegram? Ada tak? Kalau ada, tuan-tuan perhatikan link ni. Link ini sangat penting sebab saya akan gunakan link ini sampai habis. Jadi perhatikan betul-betul. Tuan-tuan akan dapat mesej ataupun email ni, pastikan tuan-tuan dah join grup WhatsApp dengan channel Telegram. Tuan-tuan klik saja email ni, akan muncul website ekosistem macam ni. Pergi dekat bahagian support, join grup WhatsApp dengan juga channel Telegram. Sebab grup WhatsApp ni lah tempat tuan-tuan dan puan-puan tanya soalan. Channel Telegram ni lah tempat kita dapatkan bahan iklan. Jangan join sekarang. Hari ni fokus saja kelas saya. Tapi tulis dekat kertas. Lepas ni tuan-tuan join lah group support dengan channel Telegram tersebut. Boleh? Kalau boleh, cuba komen dua. Let's go, guys. Okay, ready? Okay, first, apa yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan? Berapa income kalau kita dapat? Kita dapat jika kita guna SIM card Tuan Wow dan kita kongsikan kepada orang. Berapa income kita akan dapat? Sini saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Okay, katakanlah saya ambil satu numbers je. Kita ambil, kita guna dan kita kongsi kepada 20 orang. Katakanlah kita guna, kita kongsikan kepada 20 orang. Dan 20 orang tu, tuan-tuan, setiap daripada seorang top up RM30. Katakan kita pakai singkat biz lah. So tier 1 kita dapat komisen sebanyak 10%. Seorang top up RM30, 10% kita dapat, maka kita dapat komisen sebanyak RM3 lah daripada 10% tu. Okey. Jadi kalau 20 orang, maka income kita dapat RM60. Okeylah, kita perkenalkan kepada 20 orang, kita kongsi pada 20 orang, kita dapat income RM60. At least kita dah guna handphone percuma. Sebab tiap-tiap bulan mereka top up RM30, tiap-tiap bulan kita dapat komisen RM60. Betul? Jadi kita dah tak payah top up. Komisen yang kita dapat tu kita boleh guna untuk bayar top up. Jadi kita dah guna handphone free semua hidup. Betul? Okey, ini baru satu situasi. Tapi berapa pula income kalau kita guna, kita kongsikan kepada mereka dan kita ajak mereka duplikasi buat benda yang sama. Duplikasi ni maksud dia apa, tuan-tuan? Maksudnya kita kongsikan kepada dia dan kita bukan semata-mata ajak dia suruh guna saja. Tak, kita ajak dia buat bisnes sama-sama dengan kita. Kita ajak dia suruh guna dan sama-sama kongsi macam kita. Inilah saya panggil duplikasi. Jadi tuan-tuan bayangkan, kita ambil figure yang sama. Kita guna, kita kongsi kepada 20 orang, dan 20 orang ni kita ajak dia buat benda yang sama. Guna dan kongsi kepada 20 orang. Kita suruh dia buat bisnes sama-sama macam kita. Buat bisnes, bukan guna saja. So daripada 20 orang yang kita kenalkan tu,
kita suruh dia guna dan kongsi juga kepada 20 orang. So, bila mereka kongsikan kepada 20 orang, maka setiap seorang kenalkan 20 orang, dah jadi 400 dekat tier 2 kita. Benda yang sama juga, 400 orang, mereka pun kongsi kepada 20 orang juga setiap seorang, maka dah jadi 8,000 orang dekat tier 3. Saya andaikan semua top up yang sama, tuan-tuan, RM30. Tier 1 kita dapat commission 10%, Tier 2 3% dan Tier 3 13%. Singkat BIS singkat BIS. Jadi kalau kita kira total tuan-tuan, commission kita dapat Tier 1 RM60 macam tadi, Tier 2 dah jadi 360 dan Tier 3 dah jadi 31,000. Jadi kalau kita totalkan semua tuan-tuan, kita akan dapat income RM31,620 sebulan. Apa yang saya nak nampakkan dekat sini kepada tuan-tuan dan puan-puan? Bila kita guna, kita kongsikan kepada orang, maknanya kita kongsi, suruh dia pakai aja, kita punya income baru RM60. Tapi kalau kita suruh dia guna dan suruh dia kongsikan juga kepada orang, maka kita boleh dapat pendapatan berkali-kali ganda lagi banyak daripada hanya kita suruh dia guna saja. Nampak tak tuan-tuan? Dengan kuasa duplikasi, kita suruh dia buat bisnes ni, kita boleh dapat pendapatan jauh lebih banyak. Daripada RM60, kita terpaksa terima RM30,000 sebulan. Nampak tuan-tuan? Hebatnya bila kita ajak orang buat bisnes. Sebab itulah kunci dia untuk tuan-tuan nak dapat pendapatan 5 angka sebulan. Yang pertama, tuan-tuan kena recruit dealer. Tuan-tuan tak boleh hanya fokus daftar pengguna saja, tak boleh. Tuan-tuan juga kena recruit dealer, ajak orang buat bisnes. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tuan-tuan kena kembangkan rangkaian tuan-tuan. Bermula daripada 20 jadi 400, 400 jadi 8,000. Bila rangkaian tuan-tuan berkembang, maka tuan-tuan akan dapat income yang sangat banyak. Itulah punca macam mana tuan-tuan boleh dapat income 5 angka sebulan. Yang pertama, recruit dealer, ajak orang buat bisnes. Yang kedua, kembangkan rangkaian tuan-tuan, jaga grup tuan-tuan. Okey, soalnya sekarang yang pertama, macam mana kita nak recruit dealer? Itu sebabnya tuan-tuan join kelas ni. Jadi jangan risau tuan-tuan. Kelas kita ni bukan sahaja kelas kita panggil teori saja semata-mata, tapi kita ada praktikal. Alright, kita ada praktikal. Jadi dekat sini, cara untuk tuan-tuan nak recruit dealer paling mudah adalah dengan bawa mereka ke webinar. Webinar ni adalah satu platform tuan-tuan yang saya sediakan di mana kita akan bagi penerangan tentang apa itu bisnes Tuan Wow. Jadi kerja tuan-tuan dan puan-puan, dapat prospek, campak mereka masuk webinar dan dalam webinar ni saya yang tolong bagi penerangan kepada mereka tentang apa itu bisnes Tuan Wow. Faham tuan-tuan? Bila kita nak ajak orang buat bisnes ni, masalah yang kita selalu hadapi apa tuan-tuan? Kita tak pandai nak cerita pasal bisnes. Engkau nak cerita pasal bisnes, bisnes ni boleh buat duit dan sebagainya. Tapi engkau sendiri pun tak ada duit. Kau sendiri pun duit mencatu. Betul tak tuan-tuan? Jadi itu yang menjadikan kita malas nak cerita pasal bisnes. Kita nak cerita pasal bisnes dengan orang tu. Tiba-tiba orang tu tanya kita, kau dah berapa lama buat? Berapa banyak income kau? Kita pun nak tunjuk income kita dekat apps pun malu. Baru RM17. Macam mana kita nak yakinkan dia suruh, kita nak yakinkan dia yang kita cakap bisnes ni boleh buat duit ribu-ribu? Itulah masalah yang selalu terjadi kepada orang. Sebab itulah saya buat satu platform webinar di mana kerja tuan-tuan, campak mereka ke webinar dan saya yang tolong ceritakan kepada dia, saya yang tunjuk testimoni kepada dia. Tuan-tuan tak payah keluar setitik elio pun. Biar saya yang tolong closekan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Faham? Kenapa tuan-tuan kena guna webinar ni untuk recruit dealer? Yang pertama, webinar ni kita buat secara online saja. Jadi tuan-tuan boleh suruh dia join webinar ni bila-bila masa dekat handphone dia sahaja tuan-tuan. Dulu masa saya buat bisnes ni 10 tahun 8 tahun yang lepas, kalau saya nak ajak orang dengar penerangan pasal bisnes Tuan Wow, saya kena ambil mereka dekat rumah, bawa mereka pergi ke office, dengar preview sesi penerangan, lepas tu duit habis, minyak habis, masa pun habis tuan-tuan. Nak bawa mereka dalam kereta pun terhad. Tapi bila bisnes ni webinar ni kita dah online kan, jadi tuan-tuan boleh bawa sesiapa saja untuk dengar, mereka boleh dengar daripada handphone saja tanpa tuan-tuan perlu pick up ambil dia orang pergi mana-mana, tak payah. Dan yang kedua, kelebihan webinar, kita buat setiap hari tanpa cuti tuan-tuan, setiap hari jam 9 malam. Katakanlah hari ni tuan-tuan nak bawa dia dengar webinar, dia busy, esok boleh.
Esok dia busy, lusa boleh. Lusa dia busy, tulat boleh. Hari-hari, bila-bila masa boleh tuan-tuan. Pukul 9 malam. Yang ketiga, kita juga ada versi recording. Kalau mereka tak boleh join yang live pukul 9 malam, kita juga ada sesi recording. Tuan-tuan boleh bagi link kepada dia, dia boleh tengok bila-bila masa, dengar penerangan daripada saya. Faham tuan-tuan? Itulah kelebihan webinar. Yang keempat, webinar ini penerangan yang akan diberikan adalah seorang speaker yang proven. Speaker yang bagi penerangan ni, mereka ni memang pendapatan yang besar-besar. Termasuk saya yang akan jadi speaker. Saya akan tunjukkan testimoni, saya akan terangkan macam mana bisnes ni buat duit. Saya tunjukkan berapa ribu income masuk bisnes ni dekat dalam akaun saya, biar mereka yang decide. Tuan-tuan tak payah cerita, tuan-tuan hanya campak mereka dalam tu, biar mereka dengar apa saya terangkan, biar mereka nampak apa result saya dalam bisnes ni. Faham tuan-tuan? Dan dalam webinar juga kita ada sesi reminder dan juga follow up. Bila tuan-tuan daftarkan mereka saja ke webinar, jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada sistem yang tolong remind mereka untuk join. Bila mereka dah masuk, kita akan remind dan kita akan follow up dia. Jadi tuan-tuan tak payah risau, terlupa nak beri reminder suruh mereka join, terlupa nak follow up mereka selepas habis webinar, tak perlu, kita dah ada sistem. Jadi inilah kelebihan webinar. Tuan-tuan dapat prospek, campak dia saja ke webinar, biar saya yang tolong terangkan, biar saya yang tunjukkan testimoni saya, dia tinggal berminat saja, daftar dengan tuan-tuan. Faham? Kalau faham, cuba komen faham. Okey, jadi cara untuk rekrut dealer adalah dengan campak mereka ke webinar. Tapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu. Sebelum kita nak suruh mereka ni join webinar, pertama sekali, kita kenalah promote dulu, bang. Kena promote dulu. Okey, kita kena promote dulu. Kalau kita tak ada prospek, macam mana kita nak suruh join webinar? Siapa yang kita nak suruh join webinar? Kita kena ada prospek dulu, betul? Dia analogi dia simple je tuan-tuan. Macam kita nak memancing. Kita nak memancing. Kita nak memancing ni, okey, kita nak memancing. Sebelum kita nak memancing ikan, kita kena ada joran dulu. Betul? Kita kena joran dulu. Tapi sebelum kita nak ada joran, kita kena ada umpan dulu, guys. Kena ada umpan dulu. Kalau kau joran je, kau joran nak tangkap ikan, mana mau ni ikan tu nak makan. Umpannya tak ada. So, umpan inilah marketing, tuan-tuan. Umpan ini adalah promote. Kita kena promote dulu. Bila dah dapat prospek, barulah kita bawa mereka ke webinar. Suruh dengar penerangan. Faham? Jadi, untuk tuan-tuan nak promote ni, jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah sediakan beberapa teknik. Ada 4 teknik untuk tuan-tuan promote. Teknik ini adalah teknik percuma. Semua orang boleh buat dan saya siap sediakan bahan sekali, tools untuk tuan-tuan. Tinggal copy paste sahaja. Alright. Jadi macam mana? Apa teknik-teknik? Apa umpan-umpan yang tuan-tuan boleh buat? Okey, untuk nak dapatkan prospek. Jom, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan. Let's go. Okey, first, tuan-tuan, sebab tu saya suruh tuan-tuan join channel Telegram ni supaya kita dapat akses bahan-bahan iklan. Kita nak promote, kita kena ada bahan-bahan apa nak promote. Jadi, dekat sini bila tuan-tuan join saja channel Telegram, tuan-tuan akan pergi ke sini. Ini adalah channel Telegram ni. Nama dia main channel. So, apa yang tuan-tuan perlu buat, macam mana tuan-tuan nak iklan, tuan-tuan nak promote, tuan-tuan pergi ke modul yang ketiga. Blueprint 31,000 sebulan. Tuan-tuan klik dekat situ. Lepas tu, tuan-tuan scroll atas, tuan-tuan nampak ini adalah teknik marketing. Teknik marketing yang saya sediakan percuma untuk tuan-tuan ada 5 teknik. Teknik WhatsApp, teknik post dekat FB, teknik post dekat story, teknik call dan teknik cerita kepada kenalan-kenalan terdekat, family. Teknik yang kelima ni, tuan-tuan dah belajar dalam induction training yang pertama. Macam mana nak close family. Kat sini kita ajar. Dan pada hari ini, malam ni, saya ajar tuan-tuan 4 teknik ni. Macam mana cara tuan-tuan nak iklan, nak promote untuk tuan-tuan dapatkan prospek. Bila ada prospek, baru boleh masukkan mereka ke webinar. Betul? Alright. Jadi, teknik-teknik untuk tuan-tuan promote ni, saya dah sediakan 4. Yang pertama, WhatsApp. Jom, saya tunjukkan secara praktikal macam mana cara tuan-tuan nak promote dekat WhatsApp. Teknik promote dekat WhatsApp ni sangat simple, tuan-tuan. Tuan-tuan hanya perlu WhatsApp kontak-kontak yang tuan-tuan ada, hantarkan video dan juga hantarkan skrip.
Suruh mereka tengok video tu, tanya apa pendapat dia orang. Itu sahaja tuan-tuan. Tak perlu buat benda-benda pelik. Hantar video, hantar skrip, tanya pendapat dia. Kau okey ke tak dengan bisnes ni? Kalau dia dah tengok video, dia kata berminat, baru tuan-tuan dapat prospek tu dan tuan-tuan boleh campak dia masuk ke webinar. Faham tuan-tuan? Jadi kita ada dua jenis video. Video pertama, video kedua. Tuan-tuan boleh tengok je dua-dua video ni, tuan-tuan decide mana yang tuan-tuan rasa video tu nice, yang lebih impact. Okey, kita bagi tuan-tuan dua pilihan video. Contoh, saya ambil video ni. Saya save. Saya save video ni. Jadi macam mana cara kita nak hantar kat kontak? Kita copy skrip ni, okey? Kita copy saja skrip ni, okey? Ambil skrip ni, pergi buka WhatsApp, pergi dekat kawan kita seorang, kita hantar. Macam ni. Kita ambil dulu video tadi. Okey, kita ambil video tadi yang kita dah save tadi tu. Save dekat dalam galeri handphone kita kan. Kita hantar ayat ni sekali. Jadi apa yang kita perlu buat, kita hanya salin, tukarkan saja nama dia. Contoh, nama kawan kita tu Ali. Kita hantar. Salam Ali, ada peluang baik ni, cuba buka video ni apa mendapat. Tujuan benda ni hanyalah untuk promote saja tuan-tuan. Kita hantar video ni dan juga skrip ni, kita hanya minta pendapat dia. Apa pendapat engkau pasal bisnes ni? Jadi bila dia tengok video tu, dia akan decide sama dia tertarik ataupun tidak. Kalau dia respon, dia tertarik, macam nice lah Ali. Macam nice lah. Macam mana kan bisnes ni? Baru kita campak dia masuk ke webinar. Kita invite dia masuk ke webinar. Itu adalah tekniknya. Jadi apa kerja tuan-tuan dan puan-puan? Sangat simple. Anda hanya perlu sehari hantarlah dekat 5 kontak WhatsApp. Esok hantar dekat 5 kontak WhatsApp lain. Lusa hantar lagi dekat 5 kontak WhatsApp lain. Itu je yang tuan-tuan buat hari-hari. Copy paste sahaja. Copy skrip dengan video hantar. Kita hanya nak minta pendapat sahaja. Okey, itu teknik yang pertama. Faham tak tuan-tuan? Buat hari-hari. Satu hari 5 orang. Okey, faham? Kalau faham, cuba komen 2. Senang. Gila senang. Takkanlah korang copy paste pun tak reti. Kan, hantar je dekat WhatsApp. Okey, itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua pula, pergi post dekat Facebook korang. Kita semua ada Facebook. Ataupun ada IG, Instagram kan. Korang pergi post dekat wall post Facebook ataupun Instagram tu. Tapi soal ni nak post apa? Jangan risau. Saya dah sediakan 40 hari dah konten yang boleh anda post dekat Facebook ataupun Instagram. Pergi klik dekat sini. Okey. Klik saja dekat sini. Dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan, tekan dekat pin message ni supaya dia terus naik paling atas. Nampak? Saya dah sediakan 40 hari punya konten. Kerja tuan-tuan dan puan-puan, setiap hari, copy je. Letak dekat Facebook ataupun Instagram. Ni saya tunjuk contoh. Konten yang pertama, klik. Ni konten hari yang pertama. Nampak? Hari yang pertama. So, apa kerja korang? Ambil gambar ni, gantikan muka dan ambil skrip ni, pergi copy. Contoh copy. Copy je skrip ni. Lepas tu gambar ni gantikan dengan muka korang. Ini hari pertama yang korang kena letak dekat Facebook. Contoh kan. Macam mana nak letak muka? Jangan risau. Dekat bawah ni dah ada dah. Boleh tekan template ni. Kalau tuan-tuan tak pandai, dah buat pun tak pandai, jangan risau. Pakai je gambar apa-apa. Tak kisah. Jangan gambar tak pakai baju dah. Okey? Letak je gambar apa-apa. Yang penting skrip ni copy. So apa kerja tuan-tuan dan puan-puan? Pergi dekat Facebook. Pergi dekat status. Paste. Nama ni gantikan dengan nama tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja. Okey, Hafiz Arif. Contoh saya Hafiz Arif kan. Lepas tu letak gambar. Yang gambar yang korang dah edit tu, letak saja gambar macam ni. Hantar. Post. Ya Allah, senangnya. Nampak? Ini hari pertama. Ini hari pertama. Esok buat lagi benda yang sama. Esok buat benda yang sama. Buat benda apa? Pergi kat Telegram, pergi dekat hari kedua pula. Nampak? Ini hari kedua. Esok pergi lagi ambil gambar ni. Download gambar ni. Okey. Pergi dekat Facebook, esok lah. Esok kan. Pergi post lagi. Esok, post lagi. Ambil lagi gambar. Foto, pergi ambil gambar, post lagi. Esok. Ya Allah, senangnya. Hari-hari copy paste. Saya dah sediakan 40 hari konten, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kita panggil umpan. Promote. Bila tuan-tuan promote macam ni, ada saja orang komen dekat ruang komen ataupun ada saja orang WhatsApp tuan-tuan selepas dia dah baca status, dia kata dia nak tahu bisnes ni apa. Masa tu baru tuan-tuan masukkan dia dalam
webinar. Benda yang sama macam WhatsApp. Ini promote saja. Bila dia berminat, baru tuan-tuan tarik dia masuk WhatsApp. Ini teknik yang kedua. Selesai. Teknik yang ketiga apa tuan-tuan? Update dekat story WhatsApp. Update kat story WhatsApp. Tuan-tuan dan puan-puan, WhatsApp kita ni ada story. Jadi kita update story dekat WhatsApp tu sebab WhatsApp ni ada orang tengok. Contoh, saya buka kat WhatsApp, tonton pergi dekat bahagian ni, okey, tonton pergi dekat bahagian story ni, ni status, klik kat status tu. Okey, nampak? Tonton boleh klik, nampak dekat sini. Alright? Nampak view dia berapa? Ada 200 orang view. Macam saya kan, ada kontak ada 200 orang view. Jadi bila tuan-tuan update dekat story, free je tuan-tuan dah iklankan dekat mata-mata yang memandang. Beratus orang yang memandang. Jadi macam mana tuan-tuan nak update dekat story? Apa konten yang tuan-tuan nak update? Sangat senang tuan-tuan dan puan-puan. Pergi je dekat Telegram, pergi dekat nombor 3. 40 hari posting dekat story. Tekan, pergi paling atas, nampak saya dah sediakan 40 hari punya story. Hari-hari korang ambil, letak je dekat status story. Faham? Contoh, hari pertama, gambar tadi, yang samalah. Lepas tu korang save, gambar yang pertama, save. Gambar yang kedua, save dalam galeri. Gambar yang ketiga, sebab story ni dia kena update gambar banyak-banyak. Gambar yang keempat, gambar yang kelima. Macam ni. Okay. Selesai yang pertama, hari pertama, apa kerja korang? Buka dekat WhatsApp tadi, pergi dekat bahagian story, up story. Tinggal up je story tuan-tuan. Pergi tekan dekat story, tambah, add status. Pergi add gambar tadi kan. Contoh, satu video yang pertama korang add. Okay. Lepas tu ambil lagi gambar. Mana tadi gambar? Dekat gambar ni kan. Up lagi, satu. Okay. Ini gambar yang tadi. Kan up story. Tadi gambar-gambar yang dah save kan. Up lagi. Up. Macam ni. Up. Ambil satu-satu. Ambil satu-satu. Ambil satu-satu. Macam ni. Letak. Hantar. Ambil lagi. Hantar. Ambil lagi. Hantar. Ini je update story tuan-tuan. Tadi berapa banyak gambar kan. Letak je. Sampailah dekat ujung. Sampai dekat ujung tadi. Gambar yang paling terakhir kan. Gambar terakhir, letak lagi. Macam tu je korang update. Okay? Update. Jadi bila orang tengok story tu, kalau dia respon je story tu, automatik korang akan campak dia masuk ke webinar. Itu sahaja tuan-tuan. Itu sahaja. So inilah kerja yang korang kena update kat story hari-hari. Tengok hari pertama, ini konten dia. Dia dah bagi tahu dah. Siapa yang berminat nanti boleh WhatsApp saya semula. Jadi dia akan respon dekat dalam story WhatsApp korang. Esok update lagi. Letak video ni pula, gambar ni dengan ayat ni. Hari ketiga, gambar ni, video ni, video ni, gambar ni. Hari keempat, kita dah sediakan konten. Tuan-tuan tinggal save, letak dalam handphone, update dekat story WhatsApp. Ikut hari. Hari ketiga, esok hari keempat. Tuan-tuan letak je umpan tu hari-hari. Nanti bila ada orang komen saja, ada orang reply saja korang punya story, invite masuk dalam webinar. Macam itulah cara update story. Faham? Itu teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga clear Kalau clear cuba komen 3 guys. Okay. Dan teknik yang keempat, yang terakhir, apa yang korang kena buat? Call. Ada sebahagian orang yang tuan-tuan rasa tuan-tuan tak sesuai nak WhatsApp. Tuan-tuan call. Jadi macam mana nak call? Apa yang kita kena cakap dengan dia? Jangan risau. Pergi klik dekat nombor 4 ni. Kita dah sediakan skrip dan juga video tuan-tuan dan puan-puan. Okey, nampak? Video ni bila korang klik, dia dah siap video dah, nampak? Okey. Dia dah siap video, dia tunjuk cara macam mana cara korang nak call. Bukan itu saja tuan-tuan dan puan-puan, dia siap bagi skrip lagi. Kita siap bagi skrip lagi. Skrip ni bila tuan-tuan klik, kita dah bagi skrip ayat. Apa yang tuan-tuan nak kena cakap dengan dia? Assalamualaikum, sihat ke? Kemudian step kedua, step ketiga, step keempat, sampai step yang ke hujung, akhir sekali, kita cuma nak ajak dia. Kan, kebetulan malam ni ada sesi penerangan percuma. Iaitu apa tuan-tuan? Webinar. Itu saja. Jadi dalam marketing ni, kita hanya nak iklan saja supaya dia rasa berminat. Bila dia rasa berminat nak tahu pasal bisnes, baru kita invite dia join ke
webinar. Jadi inilah keempat-empat teknik yang tuan-tuan perlu mahirkan dan tuan-tuan perlu buat hari-hari. Kalau tuan-tuan tengok tadi, teknik pertama WhatsApp. WhatsApp ni hanya letak video dan ayat, hantar satu-satu kontak. Satu hari hantar 5. Okey, senang, simple. Copy paste je, cuma ganti nama. Teknik yang kedua, update dekat Facebook. Copy, paste. Letak gambar, letak ayat, paste. Tinggal tukar nama ataupun tukar nombor telefon je untuk dia contact. Selesai teknik yang kedua. Teknik yang ketiga, update dekat story WhatsApp. Ambil gambar-gambar banyak-banyak, tepek dekat story. Satu hari, buat sekali. Esok, ambil hari yang kedua. Dan seterusnya. Teknik yang keempat, call. Ada orang yang tuan-tuan rasa tak sesuai untuk tuan-tuan WhatsApp, tuan-tuan call. Tinggal bacakan saja skrip. Korang pergi print skrip tu, bacakan saja. Sambil call, baca. Settle. Jadi hari-hari, apa yang saya cadangkan, setiap hari, tuan-tuan buat teknik ni. Setiap hari buat saja secara konsisten. Jangan pilih salah satu. Buat semua. Tapi hari-hari. Setakat tuan-tuan nak copy paste, 5 minit je tuan-tuan. 5 minit je. Tak lama. Percayalah kata saya, kalau setiap hari tuan-tuan buat secara konsisten, benda tu 5-10 minit je. Pasti akan ada orang PM tuan-tuan. Dan masa tu tuan-tuan tinggal nak invite dia saja join webinar. Itu saja. Clear tuan-tuan? Kalau clear, cuba komen 3. Okey, itu saja. Sangat-sangat-sangat mudah. Alright. So, bila tuan-tuan dah tahu teknik marketing, apa yang tuan-tuan perlu buat yang kedua adalah bila dah pasang umpan, ikan dah gigit umpan, masa tu baru tuan-tuan nak tarik joran. Jadi macam mana tuan-tuan? Ini adalah bahagian explain. Bila kita dah pasang iklan, orang dah reply, dia nak tahu lebih detail pasal bisnes ni, baru tuan-tuan invite dia join webinar. Selepas tuan-tuan dah invite dia join webinar, dia dah dengar webinar pukul 9 malam setiap hari. Dia dah dengar webinar tu habis pukul 9.30 malam. Seterusnya, dia akan decide sama ada dia nak join bisnes ni ataupun tidak. So, apa kerja tuan-tuan? Tuan-tuan tinggal follow up dia saja. Sama ada kau berminat ataupun tidak. Kalau kau berminat, boleh beli singkat. Kalau tak berminat, next. Okey, jadi macam mana tuan-tuan nak buat? Macam mana tuan-tuan nak invite dia untuk join webinar dan macam mana tuan-tuan nak follow up dia untuk beli singkat? Sangat simple. Teknik yang kedua, teknik yang ketiga ni sangat simple. Macam mana cara dia tuan-tuan? Tuan-tuan hanya perlu pergi ke ekosistem. Ingat tak tadi yang saya cakap dah join group ke belum? Klik link ekosistem tu. Bila tuan-tuan klik link ekosistem tu, tuan-tuan hanya perlu pergi dekat sini saja. Untuk tuan-tuan nak share link webinar dan follow up. Jom kita praktis. Saya tunjuk kat tuan-tuan. Okay, first tuan-tuan akan klik link ekosistem tu. Bila tuan-tuan klik link ekosistem tu, tuan-tuan akan pergi ke sini. Kan? Yang tadi kan, yang join group support tu kan. Tuan-tuan hanya klik dekat bahagian ekosistem ni saja. Klik dekat bahagian ekosistem ni tuan-tuan. Nanti tuan-tuan akan pergi ke bahagian skrip. Senarai skrip dia tuan-tuan. Senarai skrip dia. Jadi tuan-tuan scroll, ini adalah skrip-skrip dia. Jadi saya cakap tadi, first tuan-tuan buat marketing. Bila ada orang berminat, tuan-tuan tinggal campak dia pergi webinar. Soalnya, apa ayat yang tuan-tuan nak bagi kepada dia untuk ajak dia join webinar? Tuan-tuan klik dekat nombor 1. Klik je copy message. Sebab kita dah buatkan ayat dia siap-siap cun-cun untuk tuan-tuan, tinggal hantarkan saja kepada prospek tersebut. Contoh, saya tunjuk contoh copy, tuan-tuan pergi kat WhatsApp, okey, hantarkan saja dekat dia. Ni contoh. Hantarkan saja, copy paste. Pak. Nampak? Sebab ayat tadi tuan-tuan dah copy, tinggal pastekan saja. Ini ayat dia. Kebetulan malam ni ada penerangan percuma, dengar 30 minit. Klik link. So dia akan klik. Bila dia klik saja tuan-tuan, dia akan pergi ke sini dan dia boleh terus mendaftar webinar. Dia akan klik nama, dia akan isi email, dia akan isi nombor telefon, dia akan klik hantar. Once dia klik saja hantar tuan-tuan dan puan-puan, automatik dia akan dapat link untuk join webinar di email ataupun WhatsApp dia. Itu saja. Itu sahaja tuan-tuan. So seterusnya sistem yang akan remind dia, sistem yang akan follow up dia. Tuan-tuan tak payah keluar setitik alio untuk explain. Biar webinar ni speaker yang akan tolong terangkan dia pada jam 9 malam nanti. Itu sahaja. Faham tuan-tuan? Okay, jadi tuan-tuan kena tengok dekat sini.
Bila tuan-tuan dah share link webinar tu akan start pukul 9 malam dan dia akan habis lebih kurang dalam pukul 9.40 malam. Habis saja webinar tu, tuan-tuan tinggal follow up dia saja. Tinggal follow up dia saja, sama ada dia berminat ataupun tidak. Macam mana tuan-tuan nak follow up dia? Tuan-tuan hanya perlu klik dekat nombor 2 ni saja, tuan-tuan. Ini adalah follow up prospek selepas jam 9 malam, selepas habis webinar. Tuan-tuan tinggal klik ni, copy saja message tu, tuan-tuan. Habis dia webinar pukul 9 malam tu, tuan-tuan tinggal hantarkan saja sekali lagi pada dia untuk hantarkan mesej tu kepada dia untuk tanya dia sama ada dia berminat ataupun tidak. Nampak? Kita dah cakap dia dah. Selesai webinar tadi, dah guna handphone bertahun-tahun, hangus macam tu je. So, beli singkat sekarang, dapat support system. So, dia akan beli dekat sini. Okay? Dia tinggal beli saja. Bila once dia klik, dia boleh terus beli singkat secara online. Bila dia dah beli singkat, Office akan postkan terus pada esoknya. 2-3 hari, sampai dah. Esok singkat post, lusa singkat dah sampai. Faham tuan-tuan? Itu sahaja konsep dia. Okey, tuan-tuan kongsikan link webinar. Kan? Lepas tu habis saja webinar, tuan-tuan follow up dia dengan bagi skrip ni. Bila dia beli singkat tu, automatik esok office post lusa dah sampai. Bila singkat tu lusa dah sampai, tuan-tuan tinggal pandukan dia saja untuk aktifkan singkat tu. Pastikan dia aktifkan singkat tu dengan tuan-tuan. Jadi macam mana nak ajar dia cara aktifkan? Tekan dekat point nombor 3. Esok lusa singkat dah sampai kan? Tuan-tuan tinggal copy benda ni, hantarkan saja kat dia. Lusa bila singkat dah sampai, tuan-tuan tinggal bagi ni skrip ni saja pada dia. Dia akan klik untuk dia aktifkan singkat sendiri sahaja. Bila dia klik saja link ni, automatik dia akan aktifkan singkat tu di bawah tuan-tuan. Nampak? Betapa simpelnya tuan-tuan. Betapa simpelnya. Okey, itu saja yang tuan-tuan perlu buat. Itu saja. Alright, saya recap balik tuan-tuan. Kan? Jangan risau. Bila prospek itu daftar saja dekat link webinar, tuan-tuan kan share link webinar tuan-tuan kan? Bila dia klik, dia register saja webinar, tuan-tuan akan dapat notifikasi dekat email macam ni. Salam, dah ada orang dah daftar. Nama dia Ajen, nombor dia berapa-berapa. So, tuan-tuan dah boleh WhatsApp dia. Jadi, kenapa kita bagi notifikasi ni, tuan-tuan dan puan-puan, supaya mudah untuk anda track track siapa prospek yang dah daftar webinar. So, kalau korang nak share link webinar tu dekat mana-mana, dekat Facebook, dekat PM, dekat WhatsApp, dekat mana-mana kan, tak kisah. Korang boleh je share link kat mana-mana. Sebab bila ada orang klik, dia register saja webinar, automatik anda akan dapat notifikasi dekat email. Okey, sangat senang. Senang anda nak pantau. Okey, jadi saya recap balik. Kan? Bila prospek tu daftar saja webinar, okey, dia daftar saja webinar, dia akan dapat reminder 2 kali. Prospek tu akan dapat reminder 2 kali. Yang pertama, dia daftar saja, dia akan dapat email ataupun WhatsApp kan, yang begini. Dia akan dapat email, tahniah anda dah register webinar. Okey, dan dia akan bagi link dekat bawah tu untuk dia join pukul 9 malam ni. Sebelum start 9 malam, jangan risau, sistem akan remind sekali lagi untuk ingatkan dia supaya join jam 9 malam. Jadi anda tak perlulah risau takut terlupa nak remind dia, takut orang tu terlupa. Jangan risau, sistem akan remind dia. 2 kali dia akan remind. Macam ni. Bukan saja dia remind tuan-tuan, selepas habis sahaja sesi webinar, 9.30 tu habis, sistem juga akan bantu tuan-tuan untuk follow up prospek tersebut. Macam mana dia akan follow up tuan-tuan? Dia akan follow up macam ni. Dia akan bagi tahu yang beli SIM card sekarang supaya dapat offer Grab yang speaker bagi. Terus WhatsApp promoter anda. So bila once dia klik je button ni, automatik dia akan terus WhatsApp anda untuk dia nak buat pembelian SIM card. Jadi anda tinggal bagi saja skrip pandukan dia beli SIM card. Itu sahaja tuan-tuan. Sangat mudah. Serius, sangat mudah. Okey. Jadi sebab itulah webinar ni sangat penting. Sebab dia dah ada reminder dan follow up. Okey. Jadi saya sangat cadangkan, saya sangat mewajibkan tuan-tuan untuk guna webinar. Sebab dia sangat impact tuan-tuan. Sangat impact. Ramai sangat testimoni yang dah guna webinar. Senang close. Tuan-tuan tengok ni kawan saya ni. Hari ini dia bawa 13 orang untuk join webinar. 3 orang terus beli singkat. Nampak tuan-tuan? Impact webinar. Tuan-tuan tengok dekat sini dia bawa 60 orang join webinar. Dia promote kan. Dia buat live ke apa kan. Dia dapat 60 leads. Dia bawa 60 orang daftar webinar.
dia close 14 orang terus beli SIM card. Dahsyat tuan-tuan. Gila. Tuan-tuan tengok yang ni lagi gila. 20 SIM card satu malam. 20 orang daftar satu malam. Hasil daripada webinar. Gila tuan-tuan. Sebab itulah saya nasihatkan tuan-tuan, nak recruit dealer, pastikan bawa mereka ke webinar. Itu saja. Okey. Alright, jadi saya recap balik. Selepas habis saja sesi webinar, tuan-tuan, pandukan prospek pergi ke webinar. Hantarkan skrip untuk panduan dia beli singkat. Lepas habis webinar, pukul 9.30. Lepas dah bagi dia panduan beli singkat dan dia beli singkat, maka esok office akan postkan singkat terus kepada dia. Dan lusa SIM card sampai, tuan-tuan tinggal pandukan dia aktifkan SIM card. Tinggal hantarkan skrip yang ketiga untuk pandukan dia aktifkan SIM card. Lepas dia dah aktifkan SIM card, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena guide dia pula macam mana untuk dia mulakan bisnes ni supaya rangkaian kita berkembang. Macam mana kita nak guide dia, tuan-tuan dan puan-puan? Kita hanya perlu bawa dia join induction training. Itu sahaja. Bawa dia join induction training. Okey. Macam mana nak bawa dia induction training? Skrip dia dekat nombor 4. Skrip dia dekat nombor 4. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, kan? Pergi je dekat nombor 4 ni, dah ada skrip dah. Tinggal copy saja, hantar dekat dia. So, dia akan terus pergi ke induction training untuk belajar. Jadi, selepas dia aktifkan saja singkat, tuan-tuan dah boleh bawa dia join induction training. Campak aja dia dekat induction training. Dia akan terus belajar macam mana nak mulakan bisnes. Tuan-tuan, wajib bawa mereka ke induction training. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab inilah rahsia macam mana anda nak kembangkan rangkaian. Bila anda bawa dia saja ke induction training, maka mereka akan go through dulu first induction training. Di mana mereka akan belajar macam mana nak daftarkan orang, macam mana nak update Accountbank, macam mana nak beli SIM card dan macam mana dia nak cerita kepada ahli keluarga dia. Bila dia dah berjaya cerita kepada ahli keluarga dia, automatik dia akan join induction training yang kedua. Automatik tuan-tuan. Sistem akan invite dia join induction training kedua dan dalam induction training yang kedua, baru dia akan belajar semua apa yang tuan-tuan belajar pada malam ni. Dia akan belajar macam mana nak buat iklan dekat Facebook, dekat WhatsApp, dekat story, kan? Okey, lepas dia dah belajar iklan, dia akan bawa prospek dia pergi webinar dia. Lepas dia dah bawa pergi webinar, dia akan boleh pandukan follow up orang tu untuk beli SIM card. Lepas prospek dia dah beli SIM card, dia akan pandukan prospek dia aktifkan SIM card. Lepas prospek dia dah aktifkan SIM card, dia pun akan bawa dia punya prospek tu daftar induction training. Dan benda tu akan berulang balik benda yang sama. Prospek dia pun akan ulang balik buat benda yang sama. Akan belajar balik benda yang sama macam tuan-tuan belajar. Jadi rangkaian tuan-tuan baru akan berkembang. Dulu masa saya nak buat, tuan-tuan dan puan-puan, sangat payah. Saya kena jumpa ejen seorang-seorang, saya kena ajar malam-malam, ikut masa dia orang free. Kadang-kadang Sabtu Ahad pun saya terpaksa kerja, tak ada masa. Saya terpaksa ikut masa dia orang free. Zaman sekarang dah senang, dah moden. Di mana kalau kita nak ajar, nak guide mereka, campak saja ke induction training. Mereka akan berkembang sendiri. Sebab kita dah ada ekosistem macam ni dah. Tuan-tuan dan puan-puan sangat bertuah. Okey, jadi saya nak remind sekali lagi. Last but not least, yang paling penting, kalau anda nak promote, jangan lupa rujuk channel Telegram modul 3. Okey, rujuk channel Telegram modul 3. Catat. Okey, nak promote, nak tahu apa ayat nak post kat Facebook, apa ayat nak blasting kat WhatsApp, nak blast kat story, nak call, skrip apa, rujuk channel Telegram modul 3. Dan kalau anda nak invite prospek anda pergi webinar, cara dia apa? Rujuk website ekosistem. Dalam website ekosistem tu ada 4 skrip. Skrip untuk ajak pergi webinar, skrip untuk pandukan dia beli SIM card, skrip untuk pandukan dia aktifkan SIM card dan juga ajak join induction training. So, untuk skrip invite-invite ni dekat dalam website ekosistem. Untuk promote dekat dalam channel Telegram. Alright. So, last but not least, saya berbesar hati untuk saya offer tuan-tuan dan puan-puan cash RM200. Okey. Okey. Syaratnya, jika tuan-tuan berjaya capai 20 pendaftaran,
saya berbesar hati untuk bagi anda RM200 percuma. Sebelum ni anda dah join induction training yang pertama, anda dah daftar 3 orang kan? Mungkin ada yang dah daftar lebih. Jadi saya nak beritahu, kalau anda dah daftar 3, maknanya anda perlu lagi 17 lagi pendaftaran. Okey. Tapi dengan syarat anda perlu selesaikan baki pendaftaran tu dalam masa 45 hari saja saya bagi. Selesai 20 pendaftaran dalam masa 45 hari, maka anda boleh dapat cash RM200 daripada saya. Staff saya akan terus PM anda, minta anda punya nombor akaun dan dia akan terus transferkan RM200 percuma saja. Insentif fast track, insentif commission top up itu memang anda dapat daripada Tuan Wang. Yang ini saya sendiri yang hadiahkan kepada anda. Alright. Jadi kejar insentif RM200. Jadi last, jangan malu-malu. Kita ada group support guys. Anda boleh tanya je dalam group tu. Kalau anda tak faham apa-apa, tanya je dalam group tu. Ramai tim kita akan bantu. Jangan malu. Kita belajar sama-sama. Okay? Kalau korang malu, ingat. Hidup tak ada duit pun malu. Ataupun malu nak tanya dalam group. Pilih. Pilih nak malu mana satu. Tanya je. Jangan risau. Kita bukannya kenal pun. Korang tanya je. Jangan sampai malu nak bertanya sesat jalan. Okay? Dan paling penting, ingat. Kita buat bisnes ni, kita usaha hanya sekali saja. Tapi dengan sekali kita usaha ni, kita akan dapat hasil yang berkali-kali setiap bulan. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana bisnes inilah hidup saya berubah. Jadi saya yakin dan percaya, ianya boleh ubah hidup anda juga. Jadi pastikan bisnes ini menjadi titik yang akan menoktahkan masalah kewangan anda. Okey. Dan jangan risau, kalau anda dah buat tak jadi, buat tak jadi, jangan berputus asa. Ingat, jangan putus asa. Cuba ubah cara sampai jumpa jalan. Ingat, kalau anda tak boleh buat, kenapa orang lain boleh buat? Tengok dalam grup, hari-hari orang ada close. Dia pun makan nasi. Bukannya korang makan batu, korang pun makan nasi. Kalau dia boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Betul? Jadi bila kita buat, tak berjaya, ubah cara sampai boleh buat. Alright, dulu masa saya starting pun, saya pun tak boleh buat. Seminggu yang pertama, 1 orang pun saya tak boleh daftarkan. Tapi saya tak ambil jalan untuk berputus asa. Saya terus buat. Sampai saya jumpa jalan, saya boleh buat. Once kita dah boleh buat, kita akan terus boleh buat. Alright. So dekat sini, saya buka untuk sesi soal jawab. Siapa yang nak bertanya soalan? Silakan. Silakan. Siapa yang nak bertanya soalan? Saya tengok ada beratus orang dalam ni. Jadi saya rasa tak mampulah saya nak jawab semua soalan. So saya bukalah 4 soalan. Siapa yang nak bertanya soalan tu, silakan. Okey, saya baca satu soalan. Saya nak dapatkan link webinar macam mana? Oh, okey. Senang je. Okey, seperti yang saya bagi tahu sebelum ni, kalau anda nak dapatkan link webinar, okey, kalau anda nak dapatkan link webinar, sangat simple. Anda hanya perlu pergi ke channel Telegram. Okey, ingat. Kalau anda nak dapatkan link webinar, anda hanya perlu pergi ke website ekosistem. Ingat tak saya tunjuk yang ni? Yang ni Anda akan dapat mesej yang macam ni. Anda akan dapat mesej yang macam ni. Dia ada bagi link ekosistem ni. Link ekosistem ni korang kena klik. Bila klik, korang akan masuk macam ni. Kan? Korang akan masuk ke website macam ni. Dekat sinilah korang akan boleh pergi dapatkan link ekosistem. Pergi klik dekat ekosistem ni. Dia akan macam ni. Korang akan masuk. Klik je dekat bahagian ekosistem ni. Okey. Dekat sinilah dapatkan link webinar anda. Ni. Klik je copy, hantar kat orang. Ini dah siap dah link, siap ada nama kita. Bila prospek daftar saja dekat webinar ni, kita akan dapat notification dekat email. Itu cara dia. Alright. Okay, next question. Saya nak promote. Sekejap, saya baca. Soalan tu macam mana tu? Saya nak promote, tapi saya nak buat cara lain. Oh, okay. Boleh, tak ada masalah tuan, tak ada masalah. Saya sediakan teknik macam mana untuk anda promote. Teknik tu semua percuma dan mudah, boleh copy paste. Tapi kalau anda rasa anda nak promote cara lain, nak buat ads, nak buat live, nak buat tembak kat Facebook group ke, boleh silakan, tak ada masalah. Tak ada halangan pun. Bukan cara saya ajar tu betul, bukan. Maksud saya tuan-tuan nak buat cara lain pun boleh. Besides, saya memang ada ajar je teknik-teknik lain. Contoh kan, tuan-tuan boleh pergi dekat bahagian channel Telegram ni. Pergi kat channel Telegram ni, kan? Tonton back, tonton pergi dekat modul nombor 4 ni. Nampak tak modul nombor 4 tu? Dia tulis. Kan modul nombor 4 ni, tonton klik dekat sini, pergi dekat bahagian marketing.
Saya ada ajar macam-macam lagi teknik lain sebenarnya yang lebih advance. Iklan dekat Facebook Group, iklan dekat Facebook Marketplace, buat TikTok Live, buat Facebook Ads, buat TikTok Ads, semua ada dekat sini. Kalau tuan-tuan nak belajar yang lebih advance. Cuma, saya punya advice lah. Sebelum korang buat benda yang advance ni, buatlah dulu benda yang free tu. Sebab benda yang free tu, tuan-tuan dan puan-puan, tak payah keluar modal. Dan benda yang free tu, tuan-tuan hanya perlu buat 5 minit je satu hari. Nak buat WhatsApp blasting. WhatsApp dekat 5 orang je. Pergi ambil skrip dengan video, tepek dekat dia. Copy paste. Hantar dekat 5 orang, tukar nama je. Nak Facebook post. Pergi copy je konten yang saya bagi. Saya dah bagi 40 hari konten. Copy paste, tukar nama ataupun nombor telefon je. 5 minit. Update story. Save je gambar yang saya bagi. Ikut hari kan. Lepas tu tepek dekat story WhatsApp. 5 minit. So, bila tuan-tuan dah buat benda kerja 5 minit tu, selepas tu kita kan ada masa. Kita buatlah benda-benda advance yang lain. Faham tuan-tuan? Itu teknik dia. Alright. So, jangan risau. Semua benda boleh. Next question. Yang terakhir, nombor 4. Kalau saya kerja, saya tak ada masa boleh buat ke? Bang, orang yang tak ada masa lah yang sesuai buat bisnes ni. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab bisnes inilah yang tuan-tuan dapat bahan, tuan-tuan boleh copy paste. Kalau kebanyakannya bisnes lain, anda semua memang kena fikir pakai otak sendiri. Kena fikir semua sendiri. Tapi dalam bisnes ni, apa yang korang kena buat, copy paste je. Ambil status, copy, hantar. Blasting, ambil video dengan ayat, hantar kat WhatsApp. Story, ambil gambar, tepek je. Benda tu kerja 5 minit, tuan-tuan. Kalau 5 minit pun kita tak ada masa, sebab alasan kita kerja, maksudnya anda tak pandai urus masa. Anda gagal dalam manage masa. Faham tak maksud saya? Okey? Sebab kita semua memang Allah bagi masa 24 jam. Tak ada orang pun 25 jam. Kalau kita 24 jam, 15 minit pun tak ada, nak buat kerja teknik marketing percuma yang saya ajar tu pun tak ada masa, maksudnya anda ada something masa, banyak benda lara yang anda buat yang anda kena buang. Allocatekan masa 15-30 minit fokus untuk bisnes. Bisnes yang boleh mengubah hidup kita. Apa salahnya kita spend sekejap? Betul tak tuan-tuan? Spend sekejap. Kan? Uruskan masa kita dan gunakan teknik marketing yang 5 minit tu. Bila korang nak explain, bukannya korang kena pergi jumpa dia buat table talk, tak perlu. Campak je masuk webinar. Hanya share saja skrip. Simple. Betul tak? Simple. Nak guide dia pun bukan kena jumpa. Macam dulu saya kena jumpa ajar malam-malam. 1 orang 1 jam. Tak. Ini share je link induction training. Campak je ke induction training. Dia dah tahu dah macam mana nak buat. Sangat simple guys. Sangat simple. Sebab tu saya cakap dalam bisnes ni memang sesuai sangat untuk orang yang busy. Okay. Alright. Okay. Ada lagi soalan? Saya bagi last lah. Last. Soalan yang kelima. Cepat. Tulis dekat ruang komen. Saya pernah kena reject tapi kadang saya down. Oh, okey. Faham. Okey, ada adik ni. Dia kena reject. Jadi dia down lah. Jadi apa dia kata motivasi yang boleh dibagi pada dia. Senang cerita macam ni lah, adik. Saya cerita Kenapa kalau kita kerja, kan? Kalau kita kerja, walaupun tempat kerja kita tu jauh, kita kena hadap jam. Dah sampai pula bos kita marah-marah. Dekat tempat kerja kita pula kawan-kawan kita toksik, suka cakap belakang, tak suka kawan dengan kita. Tapi kita tetap kerja kat situ. Sedar tak sedar dah bertahun-tahun ni kita kerja kat situ. Walaupun stres, jauh, jam, tak cukup masa, tak cukup tidur, penat. Tapi kita tetap kerja juga. Sebab apa? Adakah sebab kita suka? Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa motivasi terbesar untuk sebab kita kerja lagi? Walaupun stres, tekanan. Sebab apa? Apakah motivasi terbesar? Duit. Betul tak? Kalau kita merajuk, kita tak kerja, kita duduk rumah, kita nak makan apa? Siapa nak bayar komitmen kita? Betul. Itu sebabnya kita bertahan. Sampai sekarang masih kerja. Walaupun kita sakit. Sakit hati. Betul. Sama juga dalam bisnes. Dulu masa saya buat starting bisnes ni, saya kena reject, saya kena ejek, jumpa dekat kedui kahwin, orang panggil saya Haji SIM card, Datuk, Mat SIM card, kan?
Mak singkat, mak singkat. Sakit hati bang. Sakit hati, down. Tapi apa yang saya boleh buat tuan-tuan? Adakah saya perlu melayan apa yang dia kata? Adakah dia bagi saya duit? Tak. Jadi saya kena teruskan. Saya kena buktikan bahawa apa yang saya buat ni betul. Sekali saya dah ludah, saya takkan jilat balik. Hari ini tuan-tuan, bila saya dah sampai ke tahap macam ni, tak ada seorang pun saya dengar kat telinga orang yang mengejek saya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab orang dah nampak kejayaan kita. Bila orang dah nampak kejayaan kita, baru orang tak ada reject, orang tak ada mengejek-ngejek kita. Reject pasti ada, tapi orang takkan perli kita, demotivate kita. That's why, motivasi yang terbesar adalah kerana kita nak berjaya, kita nak duit. Saya terpaksa buat benda ni tuan-tuan. Sebab mak saya tukang jahit. Bapa saya tukang buat grill. Takkan nak mengharapkan gaji saya yang 2,000 untuk saya nak berhentikan kerja mak saya. Saya tak sanggup nak biarkan mak saya terus kerja lagi. Sebab tu saya ambil keputusan untuk saya keluar daripada zon selesa. Saya buat bisnes ni sebab saya tahu bisnes ni boleh bagi saya income setiap bulan. Saya boleh selesa, mak saya pun boleh selesa. Duduk rumah. Betul. Jadi motivasi yang terbesar bukan daripada saya, tapi daripada diri kita. Kita buat bisnes ni sebab apa? Duit. Kau kena bertahan. Kalau kau boleh bertahan bertahun-tahun sebab kerja, kau boleh bertahan juga bertahun-tahun sebab bisnes. Tak ada alasan. Okay. Jadi, at last, sebelum saya tutup tuan-tuan, saya wish tuan-tuan good luck. Alright? Saya wish tuan-tuan good luck. Dan pesanan akhir saya kepada tuan-tuan, suka saya nak beritahu, jangan lupa, jangan kita takut orang kecam kita buat bisnes. Ingat, okey, kita tak buat apa-apa pun orang kecam tuan-tuan. Kita usaha pun orang kecam. Jadi kita pilih. Kita nak mati disebabkan kita berjuang ataupun kita mati sebab kita penakut. Alright, kita pilih. Okey, dan saya ingatkan sekali lagi kepada tuan-tuan, fokus anda sekarang ni adalah lengkapkan 20 pendaftaran. Itu adalah yang paling utama. Sebab bila anda berjaya lengkapkan 20 pendaftaran, anda boleh claim reward RM200 daripada saya. Ingat, kalau anda nak recruit dealer, guna platform webinar. Kalau anda nak grow team, kembangkan rangkaian, guna platform induction training. Alright. Okey, yang berjaya daftar 20 pendaftaran, saya secara personally, saya akan invite anda untuk ke special coaching top dealers. Saya akan WhatsApp anda. Contoh nama korang Abu. Abu, salam Abu. Abu, saya Hafiz Arif. Saya personally nak invite Abu untuk join saya punya special coaching top dealers. Di mana dalam coaching ini, tuan-tuan, saya akan terangkan secara detail macam mana cara saya jana pendapatan RM80,000 sebulan. Betul. Saya akan tunjukkan satu-satu. Saya akan breakdown, saya akan bedah satu-satu macam mana rahsia saya dapat income RM80,000. Tapi satu saja yuran yang saya perlukan daripada tuan-tuan, buat 20 pendaftaran. Once tuan-tuan dah capai 20 pendaftaran, dah claim cash 200, personally saya akan WhatsApp tuan-tuan, saya akan invite anda ke special coaching saya untuk saya bagi tahu apa rahsia saya capai RM80,000 sebulan. So itu saja daripada saya. Hopefully tuan-tuan boleh dapat sesuatu, insya-Allah. Mudah-mudahan boleh sukses dalam bisnes ni. Fokus. Alright? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.